Yo, what's up guys? Hari ni saya dengan kawan-kawan saya nak berbuka dekat Viora Cafe Rantau Panjang. Ni saya tengah tunggu Afiq ni. Lambat betul lah dia. Okay, kita tunggu dia dulu. 6 hours later. Sudah sampai. Cakap sikit, kita nak berbuka di mana? Cakaplah sikit ni YouTube post. Cepat, cakap sikit. Dia malu. Dia dalam live Karina saja ni. Dia suka komen. Seorang lagi dah sampai. Kita terpaksa naik motor sebab jalan jam di Rantau Panjang. A few moments later. Kita sudah sampai Viora Cafe. Viora Cafe, baik. Okay, Hafiz. Nama tak mana? Masuk dulu. Masuk dulu. Rizwan sampai dulu. Baik. Sekarang tengah tunggu makanan. Okay, bagi kata-kata sikit. Saya Muka baru tidur saya barai. Bagi kata-kata sikit. Bini Rashid make up. Unik kan? Selamat berbuka. Bagi kata-kata sikit. Selamat berbuka dengan warga Rantau Panjang. Kau tahu lah kenapa tadi kau malu. Diorang dua ni macam anjing dan kucing tau. Saya selamat berbuka kepada warga Rantau Panjang. Okay lah. Okay, tunggu Ifan, mari. Baik-baik punya aiskrim. Ni paling yang aku nak rasa. Burger aiskrim. Ifan dah sampai. Assalamualaikum. Baru sampai. Ni tempat kita. Okay. Duduk. Orang jauh. Kita baru. Tak bawa Okay, makanan semua dah sampai. Kecuali ni Apek tak ada sampai. Sebab dia puasa half day. Itu tak ada sampai. Dia baru sampai makanan dia. Okay. Jangan sedih muka. Enggak sih. Batal. Tengok aiskrim. Malah nak simpan. Masa ngamuk Aku dengan nak recover balik pun. Okay. Peace.